Anwar Ibrahim amat prihatin dan Hari ini saya tengok satu rakaman proses evakuasi rakyat Malaysia di Timur Tengah. Terdetik rasa bangga kerajaan Malaysia sentiasa menjaga rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya kita semua pada hari ini dapat berada dalam penerbangan ini untuk kembali ke tanah air kita dengan selamat. Saya percaya perjalanan tuan-tuan, hari-hari yang tuan telah lalui sebelum ini bukanlah mudah. Ada yang berdepan dengan kebimbangan, ketidakpastian dan kerinduan kepada keluarga dan tanah air. Namun pada hari ini, alhamdulillah kita semua sedang dalam perjalanan pulang ke Malaysia, tanah air yang kita cintai. Tuan-tuan, puan-puan, Yang Mahmud Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat prihatin dan memberi perhatian terhadap keselamatan rakyat Malaysia di luar negara. Kerajaan sentiasa memantau perkembangan situasi serta perjalanan kita pulang ke tanah air ini kerana keselamatan rakyat Malaysia sentiasa menjadi keutamaan. Perjalanan ini ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan dan misi ini dikendalikan secara bersama antara Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Luar Negeri, perwakilan-perwakilan Malaysia di rantau ini dan agensi-agensi kerajaan lain yang berkaitan. InsyaAllah sekitar 8 jam lagi kita akan tiba di tanah air kita Malaysia, iaitu pada sekitar jam 12.20 tengah hari esok, hari Rabu. Semoga perjalanan pulang ini berjalan dengan lancar dan kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah SWT sepanjang perjalanan ini. Selamat kembali ke tanah air kepada semua. Terima kasih.